kenapa lepas makan ubat pun tak baik, kita kena cari punca dia. Nama saya Dr. Lau, pakar perunding bedah GI dan juga pakar bedah bariatrik di Pantai Hospital Kuala Lumpur. Bila buat skop, Dr. Lau? Perlu ke buat skop semua pesakit atau hanya pesakit-pesakit tertentu saja? Soalan bagus tu. So, bila you makan ubat tetapi dia tak baik, because kita tahu keberkesanannya lebih 90%. So, kenapa lepas makan ubat pun tak baik, kita kena cari punca dia. Apa punca dia? Adakah ulcer dekat perut ataupun dia punya hakisan dekat esophagus memang sangat teruk. So, kita kena tahu punca dia. Of course, yang lagi teruk ialah kanser lah, yang kita tak mahu. So, kalau dia makan ubat dia tak elok, kita kena buat ujian selanjutnya. So, the first ujian yang kita buat ialah skop lah. Skop untuk tengok pastikan bukan kanser.